Assalamualaikum guys. Okay, so aku dah lama tak buat konten pasal kereta aku. Hari ni aku nak buat konten sikit lah pasal Honda aku ni. Okay, banyak sebenarnya yang aku dah buat tapi aku tak buat konten. Tapi kali ni aku nak buat konten lah. Okay, hari ni aku nak tukar aku punya brake pad belakang. Pasal sebelah sini punya brake pad dah problem lah. Okay, sebelah sini punya brake pad dah problem. Okay, kalau tengok sini, dia makan dah tak rata dah. Pasal apa tau? Pasal aku punya rumah ni kalau hujan, air akan jatuh dekat sini. Air bumbung akan jatuh kat sini, dia hari-hari akan kena benda ni. Dia akan kena. Biasa aku akan tutup lah. Okay, bila dia dah hari-hari kena macam itu, brake pad aku pecah. Brake pad aku pecah. Kalau kau tengok awak pecah. Dia dah tak rata dah, pecah area sini. Jadi dia pecah ni bahagian luar sini punya brake pad tau. Jadi sebab tu dia punya disc ni jadi macam ni. Makan tak cantik lah. Jadi tadi aku dah buka benda aku semua, aku dah beli barang. So aku nak buat lah. So aku beli brake pad lain. Brake pad aku beli yang biasa punya je. Beli yang standard punya. Tak ada ubah suai apa-apa. Pasal aku kereta ni aku pakai standard je. Tak payah aku jenis benda-benda macam ni aku jenis malas lah nak beli mahal-mahal punya. Pasal bawa biasa je. So ni brake pad dia. Nanti aku pasang nanti kejap lagi. Nanti aku akan update lah. Okay guys. Okay guys, ni yang ni yang lama punya. Satu aku dah buang, dah pecah. Okay, yang lama punya ni dia tebal lagi oh. Jadi aku ambil keputusan untuk yang lama ni aku simpan untuk buat spare part lah. Spare part. In case kalau emergency ke apa-apa, kita boleh pakai balik yang lama punya. Okay, lagi satu, bila dia punya korang dah tukar brake pad baru ni, dia punya lapik dia ni, korang jangan lupa lah ambil dekat brake pad lama. Okay, jangan lupa pakai. Alright, sekejap lagi aku dah pasang, dia aku update. Okay geng, okay, aku dah siap pasang brake pad ni. Okay, brake pad dia dah pasang. Pin dia semua dah pasang. Belakang ni semua dah ikat. So dah test tadi, semua okey, tak ada masalah. Okay, tengok sebelah sini. Okay, sebelah sini pun okey, tak ada masalah. Okay, dia yang sebaiknya sebenarnya lah ni aku beritahu lah sebaiknya setiap kali tukar brake pad, kalau makan rata, okey lah. Kalau makan tak rata, sebaiknya disc ni kena pergi hantar skim. Lepas tu hantar skim dah rata baru masuk brake pad. Pasal brake pad baru dia punya permukaan dia rata. Jadi yang terbaiknya kena pergi skim sikit. Pergi hantar skim lah sikit kan. Lepas tu masuk brake pad baru. Tu yang sebetulnya. Tapi aku nak tengok dulu. Kalau macam dia makan tak rata, aku dah pakai 2-3 hari makan tak rata juga, aku nak kena buka balik sebelah sini untuk pergi skim. So ni aku dah pasang. So aku nak pasang tayar lah. Okay guys, untuk Honda ni aku brake pad ni dah siap dah. Cuma aku dah pasang tayar. Okay. Okay guys, sebelah ni aku kena tutup macam ni. Kalau tidak, bumbung aku ni air dekat sini, dia akan jatuh sini. Pum. Dia jatuh kat sini, dia akan kena dekat tayar tu terus. Tak bagus ni sebenarnya, memang tak elok. Baik brake drum ataupun brake disc, kalau air terlampau kena direct lama sangat, sentiap banyak kali kena macam tu, brake boleh jam, brake pad pun boleh rosak. Okay, ni buktinya aku dah kena. Bukan setakat kereta ni sebenarnya, kereta aku yang lain dulu pun sama. Macam Wira aku, brake selalu jam belah sini. Lepas tu Saga FL aku, brake sebelah sini asyik. Biasa belah kanan ni mesti jam belakang sebab air selalu jatuh kat situ. Okay guys, so Honda aku dah settle. Okay, tengok budak kecil tu. Weh adik. Okay, Honda aku dah settle. Sekarang Alza aku pula. Alza aku ni pun ada problem juga. So aku nak kena betulkan. Okay, nanti next video aku akan beritahu lah apa yang aku repair. So korang layan next video untuk Alza ni pula. Okay, jangan lupa like, subscribe. Okay, okay guys, jumpa lagi. Okay, untuk konten Honda ET aku, untuk ni tukar brake pad dah settle, alhamdulillah. Alright, Assalamualaikum.